Perdana Menteri memberi peringatan keras terhadap Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan menterinya Tiong King Sing berhubung isu minuman keras. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengingatkan jemaah menteri dan seluruh jentera kerajaan agar tidak cuai berhubung isu minuman keras dalam acara kerajaan. Dia dasar kerajaan tegas tidak membolehkan acara rasmi kerajaan menyidangkan arak. Satu. Keduanya, penjelasan Motek ialah bahawa ini setelah selesai acara rasmi. Tapi tempat yang sama, majlis yang sama. Kami telah memberikan peringatan keras kepada menteri dan kementerian supaya tidak mengulangi kesilapan ini. Walaupun penjelasan itu adalah bahawa program berakhir, tetapi tidak wajar sama sekali